Uncle, nak tanya lah Uncle, macam mana kita nak meningkatkan atau mengekalkan tasawuf kita hari-hari? Meningkatkan tasawuf Ya. Oh, ini soalan deepnya soalan lah. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia kan, apa yang penting pada kita ialah untuk hidup dalam landasan syariat. Yang dimaksudkan dengan jaga tasawuf tu ialah kita hidup dalam landasan syariat, iaitu prinsip-prinsip yang pegangan-pegangan yang ada dalam Islam tu. Sebab kan kalau kita ambil prinsip lah sebagai contoh kan, kalau Allah nak katalah nak bagi prinsip kedekut tu akan menjadikan kita kaya je. Faham tak? So kalau betul lah Allah jadikan prinsip kedekut tu menjadikan kita kaya je, dah ramai dah semua orang jadi kedekut je. Betul tak? Kenapa? Kedekut jadi kaya. Faham tak? Atau meminta-minta jadi kaya, atau mencuri jadi kaya. Tapi tidak. Kan? Di hujung prinsip tu dalam syariat dia ialah untuk jadi apa je? Pemurah. Ya, betul. Betul tak? Pemurah tu yang akan jadikan kita kaya. Jadi sebenarnya dalam perjuangan kita untuk mencari ilmu pengetahuan ni kan, dalam perjuangan kita untuk cari prinsip yang betul dalam hidup kan, prinsip ni semua benda itu kena berada dalam landasan yang betul. Baik prinsip tu sifat pemurah, jadi seorang yang berkasih sayang, jangan jadi seorang yang sombong, jangan jadi seorang yang takabur. Dalam arti kata lain, kita meletakkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita dan jauhkan sifat mazmumah. Kenapa je? Kadang-kadang kita nampak orang tu kaya raya kan. Tapi kan kita kaya raya kan. Muka hodoh kita tak kisah je. Tapi yang paling penting adalah akhlak dia, adab dia. Itu yang penting tu untuk kita hidup dalam syariat. Maknanya kalau orang tanya kan, FY bisnes apa? Ya, apa tanya-tanya soalan tu, kita best orang pula kan. Itu tunjukkan kita tak jaga tasawuf tu je. Faham tak? Jangan terasalah sesiapa yang berkenaan tu. So maksudnya gitu. So dalam hal ni kan, apa yang penting dalam hari-hari ialah untuk kita meningkatkan dua pengisian yang penting. Satu, pengisian keislaman. Pengisian keislaman tu pasal solat, pasal apa semua kan. Kita tingkatkan pengisian tu. Bila kita tingkatkan pengisian keislaman tu, apa jadi pengisian keislaman tu akan meningkatkan amal ibadah kita. Nombor dua, kita tingkatkan pengisian keimanan. Apa pengisian keimanan tahu kan? Percaya pada Allah, pada Nabi, pada Rasul. Benda-benda tak nampak tu, yang gaib tu. Kita tingkatkan benda tu. Kita baca sejarah Nabi tu kan. InsyaAllah dia akan meningkatkan keimanan. Meningkatkan keislaman, iaitu apa yang kita buat, solat kita semua, kita perbaiki. Nombor dua, meningkatkan keimanan. Dengan cara itu kan, insyaAllah kita akan terus-terusan dapat kefahaman dalam agama. Terus-terusan akan hidup dalam landasan syariat. Hidup yang mana kita berlandaskan apa yang disuruh dan disarankan dalam Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah, you'll be fine. So Allah akan pelihara kita. Kita akan berada dalam afiah Allah sentiasa. Alright? InsyaAllah. Thank you.